Dahulu alam Melayu ini luas, dari Patani ke Riau, dari Jambi ke Temasek. Dunia maritim yang digeruni seperti Melaka, tapi satu persatu hilang. Jadi pada video kali ini kita akan melihat melalui perspektif sejarah kehilangan tanah-tanah Melayu dan kepentingan untuk kita belajar dari kesilapan lalu demi mempertahankan tanah air kita. Assalamualaikum, saya Raja Nala dan selamat datang kembali ke video ini. Dalam video lepas, ia menceritakan sejarah dan kesan penjajahan kepada bangsa dan tanah air bermula apabila Portugis menawan Melaka sehingga Malaysia merdeka pada tahun 1957. Jika anda ketinggalan video ini, anda boleh akses di ruangan video terkini. Teruskan menonton. 1819, Stamford Raffles mendarat di Singapura. Bukan dengan pedang, tapi dengan perjanjian. Seri Sultan Hussein Muhammad Shah diberi nama, bukan kuasa, dan Singapura dirampas dengan senyuman. Perjanjian Singapura antara Kompeni Inggeris oleh Stamford Raffles dan Gubernur Inggeris yang lainnya dengan Sultan Hussein Muhammad Shah yang bertakhta kerajaan di dalam negeri Johor dan Datuk Temenggung Seri Maharaja Abdul Rahman yang memerintah Singapura serta daerahnya. 1824, dua kuasa Eropah, British dan Belanda, duduk semeja. Perpecahan Empayar Johor Riau. Kepulauan Melayu mereka bahagikan sesuka hati. Riau, Lingga, Bengkulu jatuh ke tangan Belanda. Singapura, Pahang, Johor dan Melaka diserahkan kepada British. 1786, Pulau Pinang. Sultan Kedah beri atas syarat, lindungi kami dari Siam, tapi British memberi janji pulau itu tidak pernah dikembalikan. British ingin menjadikan Pulau Pinang sebagai pelabuhan dan Sultan Kedah bersetuju untuk menyerahkan Pulau Pinang kepada British sekiranya mereka memberikan perlindungan kepada Kedah dari ancaman Siam. Namun British mengingkari perjanjian itu dan akhirnya Kedah dijajah Siam. 1909, Patani ialah Naratiwat, negeri-negeri Melayu Utara British serah kepada Siam. Tiada referendum, tiada suara rakyat, sekadar perjanjian di atas kertas. Melalui perjanjian tersebut, Kerajaan Siam menyerahkan negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu untuk bernaung di bawah pemerintahan British. Negeri-negeri Melayu Utara seperti Patani ialah Naratiwat diserahkan kepada Siam. Tanah-tanah ini tidak hilang dalam perang. Ia hilang kerana kita mudah percaya. Kita tidak bersatu. Kita ditipu. Hari ini sejarah berulang, tapi wajahnya berubah. Dulu penjajah, sekarang pembangun, pelabur, penjajah moden yang kita undang sendiri. Kalau dulu kita hilang negeri, hari ini kita hilang kampung sendiri. Kalau dulu tanah dirampas, hari ini tanah dijual. Soalnya, siapa sebenarnya yang melepaskan tanah itu? Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Bantu saya dengan subscribe channel ini untuk mencapai 10,000 subscribers. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.